Habis satu kampung dengar. Malu kat orang kampung. Lah, tahu pun malu. Ha? Habis tu kalau pakai, makan curi duit anak beranak sini, tak malu pula. Dia terdesak lah tu. Tak ada duit kot. Iya, Abang ni suka sangat pertahankan Pak Su tu kan? Tahu tak, Bella nak pakai duit tu, Bella nak pergi beli baju baru untuk interview. Nanti Bella nak pakai baju apa untuk interview? Takkan nak pakaikan batik je. You tak cantik lah. Duduk. Bella kena ingat, rezeki yang kita dapat ni daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kena bagi saudara mara. Bukan untuk kita seorang je. Barulah berkat. Habis selama ni, siapa yang sara Abang dengan Pak Su tu? Ha? Bukan yang cantik ni juga kan? Ya, betul. Kita dalam keluarga ni, kalau kita tak tolong satu sama lain, macam mana? Kita kena tolong saudara-saudara kita. Malas cakap dengan Abang ni. Tak pernah nak menangkan Bella tau. Jauh dari dirimu. Aku tak kira. Hari ini aku nak beritahu juga ke Emilia. Perasaan aku kat dia. Nas! Hai! Hey! Ni, aku ada benda penting nak cakap dengan kau ni. Ya ke? Sebenarnya aku pun lagi penting. Abang bila aku cakap dulu, aku penting ni. Yelah, cakaplah. Apa dia? Dia dah menama aku. Siapa? Mana pula siapa? Pura-pura pula. Ni Reza, dia dalam aku yang aku cakap lagi tu. Tiada bandingannya. Hilang resah gusar di saat kau tiba. Nas, dia dengar ke tak ni? Dia tak dengar je. Kalau ada merajuk pula. Aku dengar. Kenapa tengah bercakap tadi, takkan aku nak mencelah pula. Bahagia rasanya bila orang yang kita suka tu suka kat kita balik. Ni, aku nak bagi tahu Sofia lah. Dia ada dekat bengkel tak? Ada kau, cuba aku cek. Bye. Bye. Tulang kau Nas, lembab. Kan melepas. Kau yang teristimewa, kau dewi sahaya, tiada bandingannya. Kau ni nasib baik tak rosak tau. Lah, tak rosak pun lagi. Kalau rosak aku calik muka kau. Aku kan sebenarnya ada cadangan yang aku nak cadangkan kat kau. Apa dia? Apa kata kalau kita pergi cuti-cuti? Alah, 3-4 hari je, jom. Weh, kau ingat si Amy tu ada masa ke nak pergi cuti bagai kita? Mahal tak ada masa pula. Yelah, dia kan tengah sibuk dengan persiapan perkahwinan dia. Itulah yang kau tak nampak. Time-time dia tengah siapkan persiapan dia ni lah, dia tengah stres. Kalau kita cadangkan bercuti 3-4 hari, aku confirm dia akan cakap yes. Kau rasa si Reza tu nak lepaskan dengan kita? Mahal tak lepas pula. Kita BFF kot sama ni, okey je. Yelah, Reza tu bakal suami dia. Kau rasa dia nak lepaskan ke si Amy tu jalan-jalan dengan lelaki sekacak aku ni? Tapi betul juga apa kau cakap kan? Tak apa. Aku tak kisah. Aku tanya juga Amy. Suka hati kau lah. Good luck.
Kau janganlah pula aku. Kau pun pujuklah juga dia. Kau tak nampak ni? Banyak aku dah pantau ni tau. Okeylah. Tak apa. Aku akan pastikan yang Amy akan cair dengan cadangan aku. Yang di kamu. Tak boleh. Alah, bolehlah. Sebelum kau kahwin. Jomlah. Lagipun bisnes aku dah okey sekarang. Dah stabil. Jadi aku tak sibuk sangat. Please lah. Tak boleh sayang, Reza tak bagi. Kau ni. Tak tanya lagi kau dah confident kan dia tak bagi? Yelah. Dengan aku pun dia tak ada masa nak jumpa. Ni kan lagi nak pujuk-pujuk dia. Memang tak dapat lah. Cubalah dulu. Bolehlah. Tak boleh. Sebab? Sebab aku tengah merajuk dengan dia. Mengada-ngada ni kau ni. Kau merajuk pasal apa? Yes. Keputusan interview hari tu. Ya Allah, dah dapatlah ya Allah. Amin. Dah lah. Ni aku hadap sangat ke dah kerja kat company kau tu? Ha? Salah company macam reban ayam, berambut zaman purba. Belah lah. Alah. Memang syarikat tu buta. Tak nampak kehebatan anak abah. Memang syarikat tu tak bagus. Tak apa, nak. Cari syarikat lain. Bella. Oh, iyalah Bella. Anakku sayang. Pasal Pak Su tu, Bella jangan risau. Tahulah abang mengajar dia. Pergi cari. Ajar dia betul-betul. Jangan belakang je berani, depan-depan, kecup perut. Ini main bom maon lah. Tengoklah nanti. Abah cari dia sekarang. Carilah. Kalau pula. Tak. Lagi semula. Balik semula. Aku panggil dia tak fokus sebab tu dia kalah. Tak ni. Oh, mana boleh macam tu? Balik semula. Tak boleh. Lagi sekali. 50% untuk Abelo. Cantik. Ajar. Kelas. Cantik. Ya. Ni untuk Abelo. Terima kasih untuk Ajak. Reza? Kalau dah tak larang nak jalan tu, tak payahlah jalan. Duduklah diam-diam. Dah tu, kalau tak jalan, nak suruh apa? Terbang? Elok kalau nenek jalan tu, darah tu bergeraklah sekali. Kalau tidak keras urat nenek nanti. Ni nenek datang ni mesti nak kacau Reza kan, nak suruh Reza buat kerja. Tak kuasa. Daripada muda lagi tahu nenek dah naikkan syarikat ni. Sekarang ni nak tumpang senanglah dengan cucu pula. Yelah Nek, Reza akan cuba untuk buat syarikat ni dapat lebih banyak keuntungan lepas ni Nasib baik faham. Gila tak faham ni, ada yang kena pelangkong kan lagi. Tahu tak apa. Ni. Nenek nak tanya. Ini mana? Alamak. Tak payahlah nak buat muka macam tu. Aku merajuk dengan dia je kot. Tah, kau ni Nas. Over. Alamak aku ni bersebab. Cuba kau ingat balik. Dah berapa kali kau merajuk dengan tunang kau tu minggu ni je? Biarlah. Dia nak sentak berapa kali sekalipun. Nama pun bercinta kan? Standard lah kan? Merajuk. Macam mana nak kira? Yang salahnya si Reza tu. Sebab tak reti jaga tunang. Bila tunang dah merajuk, dia buat bodoh pula tak bujuk kan? Alah, biarlah. Dia sibuk tu. Tunaikan tanggungjawab dia dekat syarikat lagi. Dekat keluarga lagi. Dekat awet-awet dia lagi. Ni awet-awet. Awak dulu. Mana Aci 201? Wah, tahu pun sakit ni. Cakap lagi tunang aku ada apa? Awet-awet. Aku ni bercakap sebagai seorang kawan yang paling memahami sekali kat dunia ni tau.
Mana ada orang lelaki ni masa nak layan benda remeh-temeh. Alah-alah tu dah merajuk. Baik dia fikir bisnes 2 juta dia. Oh, jadi kau cakap aku merajuk ni tak penting lah. Fine. Alah, cuba tengok dia ni. Aku pun nak merajuk. Sofia? Sabar. Jangan guna kekerasan. Kita duduk bincang kan? Jom kita mencanting. Aduh. Begitulah hubungan kami. Macam adik-beradik dah. BFF sampai mati katanya. InsyaAllah, amin. Betul ke Amy tu sibuk sangat sampai tak ada masa nak jenguk nenek? Nek minum Nek, bagi sejuk badan. Jawablah sekarang. Betul Nek, dia tengah sibuk kan sekarang. Kerja, lepas tu cari barang untuk persiapan perkahwinan kita orang. Nanti kalau dia free, dia datang. Boleh percaya ke? Selalunya Amy tu rajin tau. 2-3 kali seminggu datang tengok nenek. Nanti Reza beritahu dia Tak apa nenek telefon. tak apa Nek. Dia sekarang ni, time-time macam ni, selalunya dia tengah tidur Nek. Tak payahlah kacau dia. Dah kenapa? Boleh je kejut dia kan? Tak eloklah Nek kacau orang Tak payahlah. Gaduh lagi. Tak baik Nek buruk sangka kat cucu sendiri. Besok bawa dia datang sini. Lusa. Besok. Semalam lah. Besok. Okey. Nanti Reza akan beritahu dia Jemput minum Nek. Minum Nek, minum. Bagi sejuk badan sikit. Kenapa? Yelah, kau suruh aku jual mahal kan? Aku tak call Reza, tak text. Tengok, dah 2 hari ni dia senyap je. Tak ada apa-apa pun call, text semua. Ish. Apalah punya tunang tak reti nak pujuk. Alah, kau ni tak bolehlah nak mengadu sikit. Tak apalah aku call Nas. Sikit-sikit Nas. Nas tu tunang kau ke? Cemburu ke? Iyalah kau ni dah ada tunang lagi nak cari lelaki lain. Lainlah kau lah macam aku yang masih solo. Kan nanti mesti Nas tu ejek aku pula kan kalau call dia. Confirm lah. Dia kan lelaki, mestilah dia pertahankan tunang kau. Aku rasa lebih baik kau pergi mengadu dekat orang yang sama spesies dengan kau. Aku nak mengadu dengan Mak Ngah lah. Yang ni tak post lagi ni. Tak beli apa-apa lagi? Ya, Mak Ngah. Amy dah banyak kali dah ajak dia pergi beli barang hantaran. Lepas tu tengok baju pengantin. Tapi, jawapan dia asyik sibuk. Macam mana lagi Amy nak buat? Lepas tu kamu desak dia. Tu yang dia malas mula kat Amy tu. Mestilah itu yang Amy merajuk ni. Tapi merajuk ni kan seronok. Ni serius ke kamu buat lawak ni? Mestilah buat lawak yang serius, Mak Ngah. Mak Ngah ni pun. Jadi sekarang ni, macam mana nak buat si Reza tu, pujuk tunang dia ni? Biarlah. Biar dia tak nak pujuk Amy pun. Tapi sampai bila, Mak Ngah? Sampai dia lupa kamulah. Kenapa pula nak sampai lupakan Amy? Sebab senang Mak Ngah nak jodohkan Amy dengan pilihan Mak Ngah yang lebih kacak, kaya. Mak Ngah! Apa pula Mak Ngah ni? Pilihan apa pula ni? Okey, Amy tak apa. Pak kata Mak Ngah, tak rugi pun kalau mengalah kan? Okey, mengalah je lah. Cik Yulia, cantik, lawa. Bos, macam ni lah. Aku tunggu dekat kereta. Macam mana? Cuba. Tak pergi dulu. Saya minta maaf sebab saya tak sempat nak call awak beritahu ke apa. Okey, saya pun nak minta maaf juga sebab saya tiba-tiba datang kacau awak macam hari itu. Tapi sebenarnya ada mesyuarat kat luar sebenarnya. Apa yang nanti saya akan. Okey, Amy, sabar. Tadi cakap bila free je kau ni, kau tengok rekod lagi.
Ya, hello Cik Emilia. Malam ni tak boleh, tak tahu lagi balik pukul berapa. Nanti saya call balik ya Cik Emilia sebab saya tengah meeting ni. Okey, bye. Hai bos. Nampak macam dah bosan je dengan Amelia? Benda kan ni ke situ pula. Takkanlah aku nak bosan dia tunang aku. Tunang? Oh, ingatkan siapa? Ingatkan penjual insurans ke? Macam layan tak layan je. Tak adalah, aku cuma tak sukalah bila dia kacau aku tengah kerja. Kau tahu kerja kita macam mana sekarang? Alah, bukan main romantik lagi. Pijak semut pun tak mati. Ya, kau ni. Takkan dah lupa? Mari sini, aku tolong ingatkan. Tengok atas. Lama sudah ku mencari suri hatiku cintai. Dia baik, membuat aku tertarik. Kini sudah ku temui cinta hatiku sejati, mewarnai hidupku yang sepi. Tiada lagi kekosongan di hati. Dia kehilangan orang sekali ku pandang, jiwa melayang. Dia narisnya alay, melangkah gemalai, hati teruai. Tinggali dia cantik, jangan lepas. Tinggali dia cantik, hati emas. Tinggali. Oh, macam gitu tunang kau dulu. Aku ingat ke dia robot? Serius lah sikit, robot. Aku serius lah ni. Aku betul-betul ingat dia robot tau. Keras, kejong je tak ada perasaan. Rupanya dia manusia biasa juga. Yang kalah dengan masa, yang mencemburui dia dengan tunang dia. Apa yang kau merepek ni, Nas? Yelah, dia tu kan tunang kau. Lepas tu kau lagi kenal dia luar dalam. Lah kan, aku ingat aku dah kenal sangat-sangat dengan Reza ni. Tapi lama-lama ni macam Itulah dia. Belum betul-betul kenal, sibuk nak bertunang bagai. Apa-apa dia tu kau buat sepanjang bertunang ni? entahlah. Masa pun cepat je berlalu. Tahu-tahu dah nak kahwin dah. Tapi... tapi belum kahwin lagi dah buat hal macam ni. Kalau lepas kahwin aku tak tahulah. Kau janganlah cakap macam tu. Tak baik tau buruk sangka orang. Okey. Nas. Ni, kau boleh tak tolong bagi aku tips macam mana Reza tu ialah bagi semua perhatian dekat aku. Fokus aku je. Sekarang ni dia tunang aku ke tunang kau? Halah, dia merajuk pula. Okeylah Tuan Puteri, ni nak tanya sikit. Apa yang Reza paling takut sekali dalam dunia ni? Dia takut laba-laba dengan strawberry ni dia alergi. Benda-benda tu nak buat apa? Aku cakap yang paling takut. Okey. Maksud aku, siapa orang yang Reza paling takut sekali? Nenek dia. Nenek Ira. Bingo! Itulah jawapan dia. Tapi apa aku nak buat dengan nenek Reza tu? Lah, lembabnya kau ni kau tak faham lagi ke? Okey. Terima kasih, Nas. Terima kasih, darling. Alright. Cing sangat. Cing. Aku dah tahu dah macam mana. Boleh, Cing? Boleh. Cing. Tengok apa? Sedapnya. Lama Amy tak urut nenek kan? Nek, Amy nak minta maaf lah sebab dah lama tak tengok-tengok nenek kat sini kan. Itulah nasib baik Reza pesan kan? Reza pesan apa, Nek? Bukan sebab Reza pesan yang Amy datang sini.
Ini Amy yang nak datang tengok nenek sebab rindu. Bukan Reza pesan. Alah, nenek pun rindu Kak Amy. Tapi nenek dah pesan Kak Reza tahu 3-4 hari sudah. Tapi dikata Amy sibuk sangat dengan kerja, dengan persiapan perkahwinan. Sebab tu tak boleh datang jumpa nenek. Untung kan bos Amy dapat pekerjaan dedikasi macam Amy ni. Tapi, Nek, pasal persiapan perkahwinan tu, satu pun tak siap lagi. Biar betul. Kemah, catering, baju pengantin semua belum lagi. Belum lagi, Nek. Yelah, Reza tu manalah ada masa nak luangkan pada saya, Nek. Dia kata dia sibuk ni lah, sibuk tu lah. Macam mana Amy nak siapkan semuanya? Inilah cucu kesayangan nenek ni. Yelah, alasan dia sibuk. Tak apa. Nanti kalau nenek jumpa dia, nenek marah dia. Yelah, Nek. Nek sakit mana lagi? Tu. Ni? Dekat situ. Oh, ni kuat jalan ni. Iyalah. Apa yang nak buat ni? Assalamualaikum. Dah pukul berapa ni? Nek, tak baik tau buat terkejut orang macam ni. Mama bila balik? Itulah Mama balik pun tak sedar kan. Bertuahnya nak. Mama sampai lebih kurang pukul 9 tadi. Sempatlah juga dengan Amy tadi. Amy? Oh ya, betul. Reza yang paksa dia datang tu. Yang macam nenek pesan tu. Yelah kan. Sebab dia macam susah nak datang. Reza paksa dia juga. Bagus cucu nenek ni. Ingat pesanan nenek kan. Suruh dia datang sini kan. Kelentong je kerja ni kan. Mandek kelentong sekarang ya. Macam cakap betul-betul. Tipu Reza tipu. Pandai berasa menipu ni. Nek! Ya, Reza sibuk. Reza lupa nak ajak dia datang sini. Apa lagi, Nek? Apa lagi Amy tu mengadu kat nenek? Dia bukan mengadu. Tapi dia kata Reza ni tak luangkan masa untuk dia. Nek tahu kan Reza sibuk sekarang. Sejak nenek serahkan syarikat tu pada Reza. Banyak kerja Reza nak kena buat. Dah mengadu. Lepas tu, tak nak jawab. Takut ke? Aku tak takut pun. Habis tu jawablah. Aku nak tengok sampai bila dia nak pujuk. Berapa kali dia nak call. Okey. Kau rasa berapa kali yang dia akan call? 3 kali. Okey, kita tengok. Sekali je? Gila. Sekali pun tak sampai. Voicemail ini nak 3 kali. Hampir. Oh, dah banyak tempat awak pergi kan? Lah banyak tempat dah saya pergi. Saya harap saya dapatlah kerja dekat sini. Kita mestilah pilih calon-calon yang berkelayakan. Lagipun, kita memang memerlukan pekerja sekarang ni. Ya ke? Ya Allah, harap-harap saya dapatlah bekerja dekat sini. Sebab saya tengok orang-orang dekat sini semua baik-baik. Encik ni bos dekat sini ke? Tak apa. Encik sebuang dulu. Encik apa ni? Encik? Nabila Mak Embong. Tapi boleh panggil saya Bella Mak Embong. Wah, patut cantik. Adik-beradik dengan Emma Mak Embong? Bukan adik-beradik. Tapi kalau yang cantik tu betul lah. Man, aku keluar sekejap. Apa-apa nanti kau call lah. Baik.
Apa tu? Bos ke? Tak ada. Tu adalah pemandu saya. Yang bos kat sini saya lah. Siapa lagi? Ya Allah, kenapa Cik Aiman tak bagi tahu yang Cik Aiman bos dekat sini? Biasalah, saya ni seorang yang merendah diri. Saya suka orang macam tu. Kalau awak suka, saya lagi suka. Tak apa, isi borang. Macam itulah. Kalau kau stres ke apa, kau luahkan je kat kain ni. Tapi kalau salah nanti, kau rugi tau. Tak adalah. Kalau dengan kau ni, tak ada ruginya aku. Untung lagi ada. Untung macam mana pula? Tak ada. Aku just nak kau luahkan stres kau. Kau buatlah macam mana pun, cantinglah apa pun. Janji kau bahagia. Ya ke ni? Sodoknya bolehlah. Kenapalah kau tunang orang? Untung aku, Nas. Yelah, ada kawan macam kau. Selalu hiburkan aku. Bila aku perlukan. Mestilah. Nama pun BFF. Kalau aku tengah stres, tengah susah pun, kau akan buat benda sama juga kan? Mestilah. Kan BFF. Kau lah orang yang paling fahami aku. Mungkin inilah dia. Masa yang sesuai nak berterus terang pada dia. Nas, kadang kan, aku terfikir juga kenapalah Reza tu tak macam kau. Tak apa, Amy. Kalau dia tak adikan, dia tak nak kat kau dah. Aku sedia jadi pengganti. Kelakar lah kau ni, Nas. Percayalah kau buat aku tergelak-gelak besar hari ni. Yelah, buat aku terhibur. Sayang kau, Nas. Amy, aku sebenarnya... Tak jawab ke tak? Lah, jawab je lah. Aku tak nak jawab lah, malas lah. Nanti mesti dia pujuk. Kau dah gimana tu telefon ni? Ni, nak pergi tandas sekejap. Tandas pula. Kau jual mahal lah, Amy. Bila kau nak pujuk kau tak nak jawab pula. Hello, Amy. Hello. Akulah Nas. Nazri.